Akak bukan tak nak support orang kita berniaga tau. Tapi kok nak berniaga tu elok-elok lah sikit. Ini belum sampai lagi bulan puasa tau. Bulan puasa esok akak tak tahulah macam mana. Akak ni lapar. Bungkus lah makanan. Bungkus nasi lemak ni. Tak ada ikan bilis, tak ada kacang pun tak kisah dah. Kak tak kisah, kak tak marah. Tapi agak-agak lah. Bila akak dapat macam ni, kau tengok lah. Ini apa kau bagi keadaan ni, weh? Astaghfirullahalazim. Emang timun kalau dah habis memang bagi ke customer yang ni ya kau? Ini boleh mendatangkan kemarahan dan ni. Anak carut kalian. Anak rezeki. Alah, sikit kalau ni tu. Anjay.